urusan manusia. Tanggungjawab memelihara alam adalah fardu kifayah yang menuntut komitmen semua pihak. Hanya dengan kembali kepada cara hidup Islam yang syumul, kita mampu memulihkan luka bumi ini demi menjamin kelangsungan hidup generasi masa hadapan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah timbul pelbagai kerosakan bala bencana di darat dan juga di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Yang demikian kerana Allah mahu memberi sebahagian daripada balasan azab terhadap perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali insaf. Saudara, ayat Al-Quran dari surah Ar-Rum 41 sebentar tadi memberi penjelasan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita sebagai manusia, sebagai khalifah di atas muka bumi ini, mempunyai tugas, peranan dan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Maka forum kita pada malam ini akan membicarakan tajuk Warkah Alam Buat Khalifah. Forum akan dikupas oleh dua orang ahli panel yang bersama-sama dengan saya di atas pentas ini. Ingin kita perkenalkan panel kita yang pertama, selaku orang tempatan di negeri Pahang tidak asing lagi, Sahibus Sa'adah Datuk Dr. Haji Badli Shah bin Haji Alauddin, Timbalan Mufti Negeri Pahang. Saya ada pantun untuk Datuk malam ni. Ya, sila. Hutan menghijau, indah suasana. Sungai mengalir, tenang tak terkira. Jika Tok Bat arif lagi bijaksana, kenapa Pahang digelar paru-paru negara? Saya ingat kena perbetulkan, kami di Pahang bukan paru-paru negara, paru-paru semenanjung saja. Paru-paru sebab semenanjung. Kami tak boleh lawan cousin kami Sarawak. Sarawak ini tanda lagi besar, 8 juta hektar. Kami ni kurang lebih 2.4 juta hektar. Maknanya Sarawak tu 238% lebih luas hutannya daripada kami. Hutan kami ni dalam 30% saja daripada kawasan hutan Sarawak. Jadi mereka adalah paru-paru negara, kami paru-paru semenanjung. Baik. Terima kasih Datuk Bat atas fakta yang diperbetulkan sebentar tadi. Panel kita yang kedua, saya nak memperkenalkan panel yang kedua ni dengan pantun jugalah. Misai pendek tidak bercahaya, ibarat kuda hampir mati. Sudah lama kita tak bersua, bila bersua tertaut di hati. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, masya-Allah. Macam nak meminang pula, macam nak meminang pula. Ada, masya-Allah. Macam nak minang Terima kasih Datuk Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz, juga merupakan seorang pendakwah tidak asing lagi di tanah air kita. Baik, warkah alam buat khalifah. Saya nak minta Datuk Badli Shah untuk sebagai mukadimahnya Datuk. Kalau kita berbicara tentang gunung ganang, sungai, hutan, udara dan sebagainya, kadang-kadang kita terlupa bahawa semua ini adalah merupakan satu nikmat yang sangat besar. Bila kita berbincang, bila kita berfikir, bila kita bermuzakarah, baru kita akan terasa. Dari perspektif Islam ni Datuk, apa sepatutnya kita sebagai hamba kepada Allah ni melihat anugerah alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih sahabat saya Tuan Haji Zakaria Osman selaku moderator. Rakan bicara wara pada malam ini kekanda saya Datuk Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Para penonton sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di mana saja, moga-moga berbahagia sekalian. Alam ini adalah makhluk yang sebenarnya sama-sama menghuni bumi ini dan juga sama-sama menjadi penghuni di negara kita. Sebab itu alhamdulillah kita syukur Allah kurniakan kepada negara kita sebuah negara yang dipanggil mega diverse. Negara kita indah, cantik, luas. Dalam keluasan 329,847 km persegi,
Kita ada zon ekonomi eksklusif 598,450 km persegi. Kita ada perairan wilayah yang begitu luas 148,307 km persegi. Tak termasuk lagi kita ada 878 pulau, 510 entiti geografi luar pesisir, batuan, terumbu, pematang, tompok, alo. Semua ini menjadikan negara kita begitu indah sekali. Tak termasuk sumber hutan kita begitu luas. Litupan kawasan berhutan di negara kita 55.3%, meliputi seluas 118.27 hektar daripada keluasan tanah negara. Maka kita kena ingat, daripada keluasan-keluasan itu, kita ni semua, kalau orang dulu-dulu disebut, Malaysia ni ada satu kata-kata Majapahit. Malaysia ini gemah ripah loh jenawi toto titit tenterem ketora harjo, katanya. Kena ada subtitle tu. Ya, ada subtitle. Gemah ripah loh jenawi, begitu subur, makmur, hijau, ranau. Itu disebutkan. Sebab itu, bayangkan, sudahlah cantik, menghijau, sumber pula banyak. Itu macam kita di Muazzam Shah ini. Sebelah ni Bukit Ibam. Ibam itu saja kenapa namanya Ibam? I-B-A-M. Ada iron, ada bauxite, ada aluminium, ada minerals. Lepas tu orang putih datang dipanggil Ibam. I buy a mountain, katanya. Menunjukkan bahawa kita ni adalah negara yang kaya. Tahukah tuan-tuan, Malaysia ni antara 17 negara paling kaya biodiversity di dunia. Kita di negara ini, selain kita ada Melayu, Cina, India, Bangladesh, Rohingya, kita juga ada 15,000 spesies tumbuhan, kita ada 306 spesies mamalia, kita ada 567 spesies reptilia, kita ada 242 spesies amfibia, kita ada 449 spesies ikan sungai, dan lebih 500 spesies ikan laut, lebih 150,000 spesies serangga dan invertebrata. Ini semua makhluk yang sama-sama duduk dalam negara kita. Apa tujuan Allah Ta'ala kurniakan segala makhluk-makhluk ini? Huwa ansha'akum minal ardi fasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Allah Ta'ala sebut, aku jadikan kamu dari bahan-bahan di bumi dan aku hendakkan kepada kamu memakmurkannya. Semua yang Tuhan bagi ini disuruh kita imarahkan, jaga elok-elok, jangan dirosakkan. Sebab itu dalam ayat ni kata ulama, ni sebahagian surah Hud ayat yang ke-61. Di hujung ayat tu Allah Ta'ala sebut fastaghfiru thumma tubu ilaih. Apa kaitan makmurkan bumi dengan minta ampun? Di situ memberi satu isyarat, orang yang membuat kerosakan di muka bumi dosa. Itu sebab di hujungnya dia mesti bertobat, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Kerana dia telah mengambil hak makhluk-makhluk Allah yang lain. Tahukah kita hutan kita misalnya, Ustaz Zakaria, Datuk Kazim, sepanjang perjalanan saya kira semua hutan perjalanan kita kiri kanan. Hutan kita ini telah meletakkan ekosistem semula jadi pada banyak makhluk-makhluk yang kita tak nampak. Selain daripada hantu raya, itu cerita lain lah. Berdasarkan senarai merah International Union for Conservation of Nature, negara kita jadi tuan rumah kepada 1,141 spesies terancam, termasuk tumbuhan dan juga haiwan. Maka bayangkan, ini yang dinamakan sebagai rahmat. Negara kita menjadi rahmat bukan sekadar kepada pendatang asing, tetapi juga kepada makhluk-makhluk ini, haiwan, serangga yang kita tak nampak. Maka marilah kita memakmurkan alam ini. Ya, kalau kita teliti, kalau kita hitung, memang banyak anugerah ataupun rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sebagai makhluk, sebagai hamba, sebagai khalifah di atas muka bumi ini demi manfaat kita bersama. Tapi kadang-kadang bila kita bercakap tentang soal menjaga alam sekitar, menjaga anugerah yang Allah Ta'ala berikan, kadang-kadang kita lebih banyak melihat, ini tanggungjawab kerajaan, ini tanggungjawab YB, ini tanggungjawab pihak berkuasa. Tapi Datuk Bat ada sebut tadi bahawa kita lah sebagai khalifah ada tentang soal dosa pahalanya apabila kita tak menjaga ataupun kita merosakkan anugerah yang diberikan oleh Allah. Saya nak tanya Datuk Kazim lah, bila kita sebut kita sebagai khalifah,
apa sebenar maksud kita sebagai khalifah ini dan sepatutnya apa tugas dan tanggungjawab kita sebagai khalifah terhadap alam sekitar ni, Datuk? Sebelum tu minta Datuk ulang balik tadi bahasa apa tadi yang cakap Bahasa tadi? Jawa. Bahasa Jawa tadi. Gemah ripahlah jinawi toto titi tentrem ketarahan. Sama dengan yang tadi sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Tuan Haji Zakaria, terima kasih Datuk Bat, terima kasih pada semua tetamu kenamaan tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, kami akan jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Yang pertama, ini bukan mesyuarat antara Allah dan para malaikat. Macam mana malaikat? Kalau kau jadikan manusia sebagai khalifah, Allah bukannya bermesyuarat. Allah bagi tahu. Jangan kita kata Allah nak mesyuarat pula ada bincang dengan malaikat. Macam mana mendapat komen malaikat? Tidak, tak ada. Dan jangan tuan-tuan bayang pula orang malaikat ni orang Kuala Kangsar macam mana komen? Bukan tuan-tuan. Allah bagi tahu, kami nak jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Satu. Dua, Allah kata nak jadikan khalifah di muka bumi. Kadang-kadang kita keliru. Ada orang yang mengatakan kita adalah khalifah Allah di muka bumi. Siapa lantik kamu jadi khalifah Allah? Allah kata khalifah di muka bumi saja. Tak disebut pula khalifah Allah. Allah melantik kita wakil. Allah melantik kita pegawai. Allah melantik kita sebagai pengurus untuk memakmurkan bumi. Bukan dilantik menjadi khalifah Allah. Dia sebut dalam ayat tadi, aku nak lantik manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebab tu kita sebut tajuk kita hari ni, warkah alam buat khalifah. Dia tak sebut pun warkah alam buat khalifatullah. Tak ada tuan. Rasulullah sungguh Allah Ta'ala lantik Nabi Muhammad. Contohnya. Tapi untuk khalifah Allah gunakan perkataan khalifah di muka bumi. Kadang-kadang kita agak keliru tu antara penggunaan khalifah Allah dengan khalifah di muka bumi. Kita ni siapa? Khalifah di muka bumi. Untuk apa? Menguruskan alam, memberikan kemakmuran, takbirkan elok, gunakan alam, uruskan. Kalau nak harap gajah, susah. Nak harap semut, kecil benar. Nak harap malaikat, dia tak ada ilmu macam kita, tak ada nafsu macam kita. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, yang terbaik daripada segala makhluk tadi, beri pada gunung, gunung tak sanggup. Beri kepada ini tak sanggup. Beri pada ini tak sanggup. Yang sanggupnya ialah manusia. Sebagai apa? Khalifah. Bila sebut sebagai khalifah yang memakmurkan dunia, jangan takut. Dengar ceritanya di Amerika UFO dah sampai. Ya Allah, takutnya dia datang Bandar Muazzam macam mana? Apa ke? Ya Allah. Dah Allah kata kita ni khalifah. Tidak ada makhluk lain yang boleh cah kita. Yang tuan-tuan duk tengok cerita Predator, Terminator, Alien. Ya Allah, kalau datang macam mana lah? Ya Allah, takutnya. Takut kejadah apa tuan-tuan? Allah kata kita ni khalifah di muka bumi. Tak ada benda yang boleh mengatasi kita. Cubalah faham betul-betul Quran, tuan-tuan. Sayang tuan-tuan, kita bercakap hari ini tentang sesuatu benda yang Quran tak sebut. Kita yang mereka satu cipta, mereka cipta satu benda dan kita takut-takut pula. Ya Allah, kalau lah UFO tu datang, kita merluh. Macam mana rupanya, ya Allah, macam mana Kadi dengan Muazzam nak lari mana Tuan Qadhi, kata dia. La ilaha illallah. Tak ada siapa yang boleh menandingi kita. Sebab apa? Awak adalah khalifah di muka bumi. Satu. Yang kedua, apa makna bumi? Allah kata khalifah di muka bumi. Allah tak sebut khalifatul fil qamar. Dia tak sebut khalifatul fil syams, khalifatul fil marikh, fil mas. Tak ada. Dia kata apa? Khalifatul fil ard. Kamu adalah khalifah di muka bumi. Bumi itu apa? Ni terbahagi pada apa? Bumi terbahagi kepada 4 perkara yang penting dalam bumi.
Yang pertama kita sebut sebagai apa? Hidrosfera. Yang di dalamnya ada tasik, dalamnya ada lombong, dalamnya itu ada air, dalamnya ada sungai, dalamnya ada air masin, dalamnya ada air tawar, dalamnya ada air. Dipanggil apa? Hidrosfera. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 18. Yang kedua, apa yang dikatakan sebagai bumi? Litosfera. Apa dia litosfera? Sesuatu benda yang berada pada kerak bumi, batuan bumi. Baru sebut litosfera, Ustaz, belum sebut lagi dua. Yang dikatakan bumi, yang ketiga atmosfera, dan yang keempatnya disebut sebagai biosfera. Kita sambung selepas ini. Satu lagi, kuespera. Ya. Terima kasih Datuk Kazim. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, itu dia maksud. Apakah yang dikatakan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini? Kita mempunyai tugas, kita mempunyai misi yang perlu kita laksanakan. Inilah disebutkan sebagai amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah untuk kita menjaga alam ini dan kita membangunkan alam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana kerana kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali bersiaran Forum Perdana Ehwal Islam. Terima kasih kepada anda yang baru membuka TV di rumah anda kerana anda sedang mengikuti siaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam. Ada yang WhatsApp saya, live dekat mana malam ini? Kami bersiaran secara langsung dari Universiti Tenaga Nasional Kampus Sultan Haji Ahmad Shah Muazzam Shah, Pahang, sempena dengan sambutan Jubli Perak 25 tahun Unit 10 Kampus Sultan Haji Ahmad Shah. Forum dianjurkan oleh TMB, Unit 10 dan juga pejabat agama Islam daerah Muazzam Shah. Baiklah, tajuk yang sedang kita kupas, yang sedang kita bicarakan bersama dengan dua orang panelis kita malam ini, warkah alam buat khalifah. Kalau kita bercakap tentang warkah alam, maksudnya sekiranya lah alam ini boleh menulis warkah, sekiranya lah alam ini boleh menghantar WhatsApp, mesej kepada kita, Datuk Bat. Ya. Apakah agak-agaknya lah ya, kalaulah alam ini boleh menghantar SMS dekat kita, warkah dekat kita, apakah agak-agak mesej yang dia cuba nak sampaikan kepada kita? Mungkin Datuk boleh huraikan, jadikan seperti alam lah Datuk. Ya, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian, kalaulah alam ini boleh menulis pucuk surat kepada manusia, apakah agaknya isi kandungan surat itu? Saya tertarik dulu, sastrawan negara kita, Datuk Osman Awang. Dia ni memang vision dia begitu jauh. Dia ada buat satu rangkaian sajak. Ada salah satu daripada sajak atau puisi beliau itu, tajuknya Surat dari Masyarakat Burung kepada Datuk Bandar. Begitu menarik sekali. Walaupun ada sisi-sisi lucu dalam puisi itu, tetapi berbekas di hati kita. Apa kata Osman Awang? Sekumpulan burung, mereka buat satu surat kepada Datuk Bandar. Kata burung-burung itu, Tuan Datuk Bandar, kami masyarakat burung telah mengadakan mesyuarat agung. Pada suatu pagi yang manis dan ranum, di atas bangunan parlimen yang kosong. Tuan Datuk Bandar, meski kami tidak pernah mengangkat Tuan sebagai datuk kami, kerana perbezaan fahaman taraf datuk dan cucu, kerana kelainan pendapat antara rambut dan bulu, kami tetap menghormati Tuan yang pernah menjanjikan untuk menghijaukan seluruh wilayah. Panjanglah nanti kan jadi sayembara pula malam ini. Mana dia cerita burung punai datang mengadu komplain, burung pipit datang, burung enggang, segala mak nenek burung di Kuala Lumpur tu protes kerana Kuala Lumpur sudah tidak hijau seperti yang dijanjikan. Tuan-tuan dan puan sekalian, puisi ini ditulis oleh sastrawan negara Osman Awang beberapa dekad yang lalu. Menariknya, dia membayangkan burung-burung boleh bermesyuarat. Kadang-kadang saya terfikir, kalau burung pun boleh menulis surat kepada Datuk Bandar, apakah agaknya surat yang akan ditulis oleh bumi kepada kita?
Apakah agaknya surat yang akan ditulis oleh sungai kepada kita? Apa yang akan ditulis oleh hutan kepada kita? Apa yang ditulis oleh laut kepada kita? Dan yang lebih menggerunkan, apa pula sungai, hutan, laut, bumi ini akan saksikan di hadapan Allah tentang perangai kita. Tuan-tuan sekalian, bumi ini dia akan jadi saksi di hari akhirat. Ada satu riwayat kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika turunnya firman Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya, surah Zalzalah ayat yang keempat. Nabi pun tanya kepada sahabat, kamu tahu tak apakah yang akan diceritakan oleh bumi satu hari nanti? Sahabat kata, Allah dan Rasul saja yang tahu ya Rasulullah. Nabi berikan satu riwayat, inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw ummatin bima amila ala zahriha. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat yang akan diberitakan oleh bumi adalah bumi akan jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia. Tak kira laki-laki maupun perempuan. Apa saja yang kita perbuat di muka bumi ini akan diadukan satu persatu oleh bumi kepada Allah. Kita kotorkan sungai, kita tak jaga kebersihan, kita tebang pokok tanpa kawalan. Apa saja kerosakan yang kita buat pada dia, dia akan mengadu kepada Allah. Antaqula amila kaza wa kaza yauma kaza wa kaza qala fa hadhihi akhbaruha. Dan kata Nabi lagi, bumi itu akan mengadu lagi, ya Allah, manusia dulu buat begini dan begitu, pada tarikh ini dan pada tarikh itu, pada hari ini dan pada hari itu. Detail sekali bila kelakuan-kelakuan jahat yang kita buat pada bumi. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu, kalaulah bumi ini boleh memberi warkah kepada kita pada masa sekarang, bersyukurlah. Kita takut nanti dia buat pengaduan kepada Allah pada hari kiamat. Sebab itu sekali lagi, merosakkan alam sekitar adalah satu kesalahan dalam agama. Ya. Dia adalah perbuatan dosa. Orang selalu ingat dosa ni zina, arak, judi. Tidak. Merosakkan alam sekitar juga adalah dosa. Kenapa? Kerana alam sekitar adalah makhluk Allah. Makhluk Allah semuanya dikasihi dan disayangi oleh Allah. Sebab itu walaupun kita tak pernah siram pokok dalam hutan, tak ada pokok yang mati kerana Allah jaga mereka. Siapa sini pernah siram pokok dalam hutan? Mana ada, elok je besar. Ertinya Allah dengan kasih sayang menjaga dia. Begitu juga sungai, laut yang sentiasa memberikan hasil makanan kepada manusia. Maka apabila tangan-tangan manusia merosakkan segala benda-benda ini, sudah pastilah Allah akan murka. Apatah lagi pada hari kiamat, dia mengadu pula satu persatu apa yang kita lakukan pada mereka. Sebab itu hadirin hadirat, kadang kita malu. Rakan-rakan kita yang bukan Islam, negara-negara yang bukan Islam jauh ke depan berbanding dengan kita dalam melestarikan alam sekitar. Maka kita malu kerana seolah-olah agama kita tak didik kita tentang perkara ini. Sedangkan Allah sangat menyuruh kita menjaga kelestarian alam sekitar. Wallahu a'lam. Ya, kalaulah ini menjaga alam sekitar merupakan satu tanggungjawab ya. Macam mana agaknya kita nak menimbulkan satu perasaan, kesedaran supaya bila kita buat sesuatu kesalahan ni kita rasa berdosa pula kan, bila kita mencemar air, bila kita mencemar udara, kita bila merosakkan tumbuh-tumbuhan hijau misalnya. Macam mana Datuk Kazim? Kita nak menimbulkan perasaan ini berdosa, ini salah, ini silap dan sebagainya. Berbanding kita pada hari ini, apa yang berlaku dalam dunia hari ini, dari aspek kita mendengar sungai tercemar, pemanasan global, banjir yang berlaku luar jangkaan, kemudian musim pun tak menentu dah sekarang ni. Dulu kita tahu musim panas bulan sekian, musim dingin bulan sekian. Jadi apa pandangan Datuk punca yang menyebabkan manusia ni semakin jauh daripada tanggungjawab sebagai khalifah tu? Baik, yang pertama sekali sebab dia tak faham makna khalifah tu apa. Khalifah ialah orang yang diwakilkan menguruskan bumi.
Mengikut apa? Mengikut peraturan agama, mengikut syariat agama. Bukan saja-saja menjadi khalifah di atas muka bumi ni ikut suka dia nak buat. Peraturan tu ada. Di mana peraturan tu ada, rujuklah di dalam Quran. Engkau takbirkanlah, engkau makmurkanlah bumi ni mengikut sebagaimana yang dikehendaki di dalam agama. Al-Quran kata apa, Nabi kata apa. Masalah kita sekarang ni, kita tak ikut yang itu. Ustaz, Al-Quran ni hebat benar ke Ustaz? Sangat-sangat hebat. Menyelesaikan segala masalah awak. Dan kalau awak nak mentadbirkan alam ini, memakmurkan alam ini, balik kepada Quran. Tadi saya sebut khalifah. Khalifah maknanya kita uruskan, makmurkan dunia ini mengikut jalan agama. Fil ardi, makna bumi itu apa? Balik pada Quran. Allah kata khalifah di atas muka bumi, hidrosfera, litosfera, atmosfera, biosfera. Ini bumi. Tadi saya dah hurai dua benda yang berkaitan dengan bumi. Yang ketiga bumi itu apa? Atmosfera, benda yang melibatkan udara dia. Persekitaran di atas. Yang ketiganya apa? Biosfera. Ni yang kita duk tengok di belakang kita ni. Dipanggil apa? Biosfera. Di sinilah tempat berkumpulnya manusia, makhluk binatang dan sebagainya. Inilah dipanggil bumi. Maka kalau kita melihat manusia menjadi khalifah di atas muka bumi mengikut apa yang Quran cakap, settle. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Hari ini manusia sibuk, kita dah sampai ke sana. Kita akan pindah ke planet lain. Kalau sesak di bumi, kita akan ada tempat di planet Marikh. Awak jadi khalifah di muka bumi sahaja. Duduk sini. Di sini pun tak selesai masalah awak. Yang di sana tu urusan yang lain. Tapi sayang tuan-tuan, kita tak melihat. Dan kita dibawa untuk sama-sama kita meneroka benda yang lain. Bukan tuan-tuan, bumi di sini sebut. Awak rujuk pada Quran. Quran kata apa tentang bumi? Di bumi ada air disebut, ada darat disebut. Berapakah jumlah air disebut, bumi disebut dalam Quran? Dalam Quran menyebut kepada kita 13 kali disebut tentang daratan, 32 kali disebut tentang lautan. Maknanya apa? 79% adalah disebut air dan 21% di dalam Quran disebut adalah darat. Al-Quran tidak akan berubah sampai bila-bila pun. Takkan berubah. Itulah dia Al-Quran. Sadaqallahul azim. Kalau awak ambil bahagian laut, maknanya bahagian tanah awak akan habis. Kalau awak ambil bahagian tanah, bahagian laut awak akan habis. Hari ini manusia bercakap tentang pencemaran alam. Salah satu pencemaran alam apa dia? Awak merosakkan alam. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah dah buat baik dah laut. Tak cantik laut ni. Kita ambil gunung, kita tambahkan laut. Kita tambahkan laut, kita tambahkan daratan. Memang daratan bertambah. Tetapi dia akan mengambil daratan yang lain. Maka jadilah hari ini berlakunya apa? Berlakunya tanah yang tenggelam, bumi yang tenggelam, tanah rendah yang tenggelam menjadi laut. Kerana apa? Kerana bahagian laut telah diambil dan bahagian laut itu digantikan kepada bahagian tanah yang lain supaya kekal keseimbangan dia. 72 dengan 28, 71% dengan 21%. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu jangan buat tambak laut. Kalau awak bercakap tentang banjir dan sebagainya, selamatkan daratan awak dengan apa? Jangan kacau laut. Hari ini manusia mengacau laut. Saya sebut pada tuan-tuan tadi, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, wa anzalna minas sama ma'am biqadar fa'askannahu fil ard. Kami turunkan daripada langit air yang cukup untuk kamu. Dan kami kata Allah akan simpan air itu di dalam bumi. Dan kami mampu untuk menghilangkan air itu daripada kamu. Tuan-tuan yang saya muliakan, hebat Al-Quran. Allah kata kami turunkan daripada langit hujan dengan sukatan yang tepat. Dan kami simpan air tadi di dalam tanah. Kami simpan untuk kamu. Tuan-tuan yang saya muliakan, kenapa air tadi boleh disimpan? Kerana adanya pokok, kerana adanya yang kita sebutkan, yang tuan-tuan boleh tengok di belakang saya ini, maka inilah tempat simpanan air yang cukup bagus. Tetapi bila awak telah merosakkan dia,
Awak merosak skala ekosistemnya, biodiversitinya. Bila awak rosakkan dia, air sudah tidak disimpan. Dan Allah kata dalam ayat yang ke-18 surah Al-Mu'minun, kami mampu untuk menghilangkan air daripada awak. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu tugas kita sebagai khalifah supaya menjadi orang yang menjaga alam. Alam ini marah kepada kita bila amanah yang diberikan kita sebagai khalifah kita tidak laksanakan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu dia sebentar tadi apa yang diperkatakan oleh kedua-dua panel kita sebenarnya mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan kehidupan seharian kita. Mungkin yang ramai datang pada malam ini, Dewan Tan Sri Jamaluddin Jarjis di Unit 10 pada malam ini, mungkin tertanya-tanya apa sebenarnya tugas dan tanggungjawab kita terhadap pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Apa relevansnya tajuk yang dibincangkan pada malam ini dengan diri kita? Kedua-dua panel telah memberi penjelasan bahawa tugas kita sebagai khalifah, walau sekecil mana sekalipun, misalnya sesuai dengan penganjur kita malam ini, kalau kita melaksanakan penjimatan tenaga, itu juga adalah merupakan sebahagian daripada tugas dan peranan kita dalam memastikan kelestarian alam sekitar. Kita akan berhenti rehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana kerana kita akan terus membincangkan warkah alam buat khalifah. Kembali bersiaran Forum Perdana Ehwal Islam, forum yang dianjurkan oleh Tenaga Nasional Berhad dan Universiti Tenaga Nasional dan Pejabat Agama Islam Daerah Muazzam Shah dan dibawakan kepada anda oleh JAKIM dan juga RTM. Forum pada kali ini sempena dengan sambutan Jubli Perak Unit 10 Kampus Sultan Haji Ahmad Shah Muazzam Shah Pahang. Ada yang bertanya, apa kaitan forum sambutan Jubli Perak Unit 10 dengan tajuk Warkah Alam buat Khalifah, ya? Apa kaitannya TMB dengan tajuk alam sekitar ini? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, TMB mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap program ESG, Environmental, Social and Governance, yang diperkenalkan oleh dunia. Jadi dengan sebab itu, perbincangan kita tentang kelestarian alam sekitar sangat ada kaitan dengan kehidupan kita. Kerana kita sebagai pengguna tenaga yang diuruskan oleh TMB adalah merupakan bagaimana kita sebagai pengguna untuk menjimatkan tenaga. Sebenarnya kita, walau sekecil itu sekalipun, kita membantu untuk melestarikan alam sekitar. Mungkin Datuk Badli Shah pada pusingan yang ketiga ini, kita boleh kaitkan sedikit ayat yang saya baca tadi dari surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakunya bala bencana, kerosakan alam di darat, di laut, kerana tangan manusia. Ya. Jadi macam mana kita nak timbulkan kesedaran kaitannya kerosakan yang Allah Ta'ala sebutkan 1400 tahun yang lalu dengan keadaan semasa yang berlaku pada hari ini, tentang peranan kita supaya walau sekecil mana sekalipun kita turut memberi sumbangan kepada kelestarian alam sekitar ini. Ya, terima kasih muslimin muslimat sekalian. Kenapakah kita kena jaga alam sekitar kita ni? Apa sebab? Why? What is the because? The because is kita sekarang sedang mengalami kesan perubahan iklim. Itu yang paling mustahak. Pertama sekali kita melihat kesannya seperti yang Datuk Kazim sebut tadi, bencana alam, banjir dan pelbagai lagi. Dan untuk pengetahuan, negara kita akan mengalami kenaikan suhu antara 0.6 darjah Celsius sampai 0.9 darjah Celsius pada tahun 2030. Dan akan berlaku lagi kenaikan suhu antara 1.2 darjah Celsius sampai 1.6 darjah Celsius tahun 2050. Tenaga nasional sukalah suhu naik ni, orang pakai elektrik, pakai aircon apa semua. Tetapi daripada segi kelestarian alam, kalau kita sayang tanah air, ayuh jaga alam dan lingkungan kita. Apatah lagi dalam Quran, dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala ada berpesan kepada kita, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan engkau buat rosak di bumi ini setelah aku buat dia cantik-cantik. Allah Ta'ala buatkan bumi je dengan gunung je, dengan laut, dengan sungai. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 56. Sebab
Atmosfera kita ni dia tidak berdinding. Dia tidak ada penghalang. Sekiranya sesuatu bencana terjadi, padah dia kena semua. Contohnya, kalau bumi ni kita tak tatang dengan baik, dia akan berlaku musibah. Seperti kata orang tua-tua, petanda burung perempat, dalam semak kaki tersula. Apa tanda kiamat dekat, bumi bergolak mengirim bencana. Bencana ini, kata pakar, ada macam-macam bencana. Bencana yang paling banyak berlaku bencana geologis, klimatologis, iaitu bencana yang disebabkan alam. Contohnya hakisan tanah, banjir kilat, kepanasan melampau. Ini semua adalah alam sekitar. Begitu juga penularan wabak penyakit, denggi, leptospirosis, kencing tikus ataupun taun. Ini semua disebabkan tidak menjaga alam sekitar. Sebab itulah apabila kita tidak menjaga bumi ini dengan amanah, kita akan dapat padah. Sebab itu Voltaire pernah menyebut, man argue, nature acts. Kalau manusia masih berdebat tentang perubahan iklim, suhu bumi tetap saja meningkat tanpa henti. Ketika kita masih berbincang tentang isu pembalakan, hakisan tanah tetap akan berlaku. Ketika kita sibuk menyalahkan satu sama lain, sungai tetap tercemar. Ketika kita menangguhkan untuk buat apa-apa tindakan, banjir tetap datang tanpa kita dapat halang. Tinggi-tinggi pokok sena, tempat petani duduk bersandar, bersihkan kampung dengan sempurna, nescaya penyakit akan terhindar. Tadi saya sebut di barat, malu kita kadang-kadang. Ada satu sungai, Rhineland, Germany. Macam mana sungai dia begitu indah, walaupun Jerman ini adalah negara industri. Bayangkan di Jerman, sungai-sungai ini dia mengalir di sepanjang negara Eropah. Kalau kita pergi ke Australia pun sama juga, kita pergi ke New Zealand, semuanya bersih dan juga terjaga sekali. Ada satu sungai, nama Sungai Danube. Sungai Danube ni second longest river in Europe. Sungai ini dia mengalir melalui 23 bandar dan 10 negara. Dia lalu di Germany, dia lalu di Austria, dia lalu di Slovakia, dia lalu di Hungary. Ini bukan World Cup ini cerita pasal ni. Lalu di Croatia, sekarang panggil Croatia nama lain dah sekarang. Dia lalu di Serbia, dia lalu di Bulgaria. Itu World Cup. Itu lain. Zoo saja. Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine. Walaupun dia lalu di sepanjang negara Eropah, dan Eropah ni negara industri, tetapi sungai itu tak ada sampah terapung pun. Tak ada kekotoran. Kadang kita jadi malu melengok. Maka kalau kita tanya malam ini, apa yang membezakan orang Eropah dengan kita? Jawapannya mudah, education, education, education. Pendidikan, pendidikan, pendidikan. Pergi di negara-negara Arab. Saya mengaji di tanah Arab. Ada negara yang sungainya begitu panjang. Tengok sungainya. Macam-macam benda ada atas sungai itu. Menerak, ada baring, ada mengereng, ada hanyut, ada Datuk tengok jugalah. Tak, itu sungai negara Arab dia tak ada yang tak elok. Dia banyak sampah, kekotoran. Bukan orang berenang. Itu lain lah. Itu cerita lain. Minta maaf. Silap faham. Bukan. Jadi nak membayangkan pendidikan. Sebab itu kita ucapkan tahniah kepada TMB, kepada Unit 10 kerana usaha nak didik masyarakat bagaimana nak jaga alam sekitar. Walaupun tajuk ni tajuk yang orang tak boleh nak ketawa sangat, tetapi ini demi masa depan generasi kita. Wallahualam. Satu sikap yang mungkin Datuk Kazim boleh kupas juga, sentuh sikitlah ya. Kebanyakan kita masyarakat Islam kadang-kadang dari segi aspek ibadahnya bagus Datuk. Semayangnya jaga, puasanya jaga, tak cukup puasa wajib, puasa sunatnya bulan Muharram, pergi haji tak cukup haji, umrahnya berkali-kali. Tapi dalam tentang soal menjaga adab dan tanggungjawab kepada alam sekitar ni, Tok Haji, Tok Lebay kadang-kadang pun buang sampah merata-rata juga. Jadi apa pandangan Datuk, sikap segelintir masyarakat kita? Saujana mata memandang kehijauan sawah terbentang, indahnya sungai mengalir, perahu nelayan ke hilir. Nak sambung? Silakan. Masa 4 minit Datuk. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita boleh tengok perangai kita waktu musim haji lah.
Cuba tengok kemah di Arafah, kemah di Mina lepas haji macam. Allah, labbaik Allahumma labbaik. Bagus, sampah berselerak tuan-tuan. Macam mana cerita je tuan-tuan. Oh, tapi tengok apa yang diiktiraf oleh dunia Islam kepada Malaysia, tabung haji, jemaah haji Malaysia. Wah, kemah tilamnya, sampah disusun dengan bagus. Inilah dia tuan-tuan. Sebab tu kita kena menjadi yang terbaik. Semayang juga. Tapi kalau pengotor macam semayang puasa rajin, jangan kabur lah ya Allah. Oh, buka puasa dengan durian, Ustaz. Allah malakasum tu dengan durian tu. Tapi biji durian dibalik mendorang. Biar benar kali oi. Disuruh kita menjaga. Sebab itu tuan-tuan, bila ditunjukkan gambar-gambar di belakang kita, di skrin kita ni, ada sungai tadi. Kenapa hari ini orang tidak menghargai? Sebab mereka tak tahu sumber air yang mereka minum tu dari mana. Generasi kita hari ini hanya buka kepala paip, keluar air. Order makanan sampai sup, order makanan sampai sate lah apa. Tapi tak tengok daripada mana sumbernya. Berbeza dengan orang dulu-dulu, mereka menjaga sungainya, menjaga telaganya, menjaga periginya. Itulah sumber mandi, itulah sumber minuman. Hari ini orang tak tahu, maka penghargaan tu sudah kurang. Kalau dulu mereka melihat sawah padi, tengok macam mana susahnya petani nak menanam padi. Hari ini hanya order nasi goreng, pataya paprik satu. Dia tak tahu tuan-tuan. Sebab tu tadi Datuk sebut tentang pendidikan. Dah sampai masanya kepada kita untuk turun balik ke bawah. Macam mana air yang awak minum, itu sumber dia. Kalau awak tak jaga, minuman apa? Makanan yang awak minum, itu sumbernya. Kalau awak tak jaga tanah, tak jaga pokok dan sebagainya, macam mana awak nak dapat sumber makanan? Dan tuan-tuan yang saya muliakan, kita sebagai orang yang beragama ni, sebagai khalifah, yang pertama tanggungjawab kita dengan Tuhan. Ibadat kita pada Allah. Yang kedua, tanggungjawab kita sesama manusia. Sesama manusia itu khalifah. Yang ketiganya apa? Dengan alam. Jadi jangan kita hanya bercakap tentang solat, tapi tidak menjaga alam. Dan pada masa yang sama juga, kita minta kepada pihak industri, janganlah merosakkan alam. Orang kampung apa yang dia rosakkan? Budak-budak apa yang boleh dia rosakkan dengan alam? Habis-habis kuat dia lempar je lampin je Ustaz. Timbul-timbul pada sungai duduk atas kepala pakcik tu pula. Tetapi kalau orang buat industri, penternakan dan sebagainya, satu sungai beratus kilometer, berpuluh kilometer, sisa kelangnya, sisa penternakannya, sisa-sisa dihumbankan segala-gala dalam ekosistem itu. Kerosakan yang timbul, yang diperbuat daripada industri lagi besar yang dibuat daripada manusia. Sebab itu malam ni dan hari ni bukan setakat orang saja yang kita kena jemput untuk dengar ceramah ni. Pemain industri, pengelang-pengelang yang mengeluarkan macam-macam bahan, duduk sini dengar. Macam mana kau boleh jaga alam? Kalau nak jaga pada adik-adik tahfiz kita ni, hafal Quran je tuan-tuan, apa dia pun tahu dia. Tetapi yang merosakkan ni, hutan-hutan semua ni, duduk dengar sini. Tanggungjawab kita bagaimana supaya alam terpelihara. Tanggungjawab kita bersama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih. 3 penegasan yang diberikan oleh Datuk Kazim tentang tugas dan peranan kita. Pertama, kita kena menjaga hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, kita menjaga hubungan sesama manusia. Dan yang ketiga, yang kita bincangkan sekarang ini, kita kena menjaga hubungan kita dengan alam sekitar yang merupakan sebahagian daripada tanggungjawab kita. Baiklah, kita akan berhenti rehat sekali lagi dan kembali selepas ini kita akan membuat kesimpulan terhadap perbincangan kita ini. Alhamdulillah, kita membincangkan forum bertajuk Warkah Alam buat Khalifah. Bagaimana tugas dan tanggungjawab kita terhadap alam sekitar yang merupakan satu amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sedar tak sedar, kita hampir ke 60 minit perbincangan ataupun siaran Forum Perdana Ehwal Islam yang dianjurkan oleh Tenaga Nasional Berhad dan Universiti Tenaga Nasional dan juga JAKIM dan juga RTM pada kali ini. Jadi untuk kesimpulan yang akhirnya kepada kedua-dua panelis kita, saya nak mulakan dengan Datuk Bad dulu untuk membuat kesimpulan yang ringkas saja, Datuk. Muslimin muslimat sekalian, saya nampak
kita kena mulakan dengan budaya dari rumah. Jagalah kebersihan, didik anak-anak untuk menjaga kebersihan. Itu asas kepada pemeliharaan alam sekitar. Kadang-kadang perubahan yang besar bermula dengan tindakan yang kecil. Jalan-jalan ke pasar pagi, naik bendi kereta loyang. Semenjak tikus naik haji, banyak kucing yang semayang. Kadang-kadang benda-benda kecil itu boleh memberi yang besar. Didik anak, kalau dah mandi, towel, sidai, masukkan baju dalam yang kotor dalam bakul. Benda-benda basic, asas begitu boleh mengajar mereka supaya cinta kepada alam sekitar. Buat akhirnya, kalau hidup hendak selamat, peliharalah laut berserta selat. Peliharalah tanah berhutan lebat. Di situ terkandung rezeki dan rahmat. Di situ tergandung tamsil ibarat. Kalau terpelihara hutan dan tanah, banyak manfaat, besar faedah. Bila tersesak, panjanglah langkah. Bila sempit, lari ke tanah. Kalau terpelihara alam lingkungan, banyak manfaat dapat dirasakan. Kalau terpelihara alam sekitar, manfaatnya banyak, faedahnya besar. Ada kayu untuk beramu, ada tumbuhan untuk ramuan, ada haiwan buat buruan, ada getah bawa faedah, ada buah bawa barakah, ada rotan penambah penghasilan. Apabila rosak alam sekitar, sempit tidak dapat berlegar, goyah tidak dapat lagi bersandar. Maka marilah kita sama-sama didik anak daripada kecil lagi. Bermula daripada rumah, buang sampah, jaga kebersihan, cintai alam sekitar. Kerana dari hutan lahirlah kehidupan, daripada amanah lahirlah keberkatan. Wallahualam. Ada mukaddimah, ada khalasah. Ada pembukaan, ada kesimpulan. Akhirnya, Datuk Kazim, apa nasihat, apa pesanan seluruh rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan siaran kita pada malam ini? Lihatlah sekitar alam, dunia luas terbentang, langit tinggi kebiruan, pohon-pohon kehijauan. Apa yang akan kita wariskan pada generasi yang akan datang? Adakah hanya segambar AI, gambar skrin saja? Tanggungjawab kita ialah mewariskan sebuah negara, sebuah bumi yang sangat indah, yang sangat baik untuk didiami dan diteruskan legasinya kepada generasi yang akan datang. Jom tuan-tuan rakyat Malaysia semua, sayangilah air yang mengalir inilah sumber untuk kita minum. Daripada air inilah akan menjadi empangan yang besar yang akan memberikan cahaya di rumah anda. Namanya elektrik. Yang menguruskan elektrik ialah TNB, ni University Unit 10. Kalau air ni tidak ada tuan-tuan, mana elektriknya kat Zom? Udah cair aiskrim itu dalam peti ais. Tak ada elektrik. Udah gelap gelita kat yo. Sinarilah alam kita ini dengan elektrik yang bersumberkan daripada alam semula jadi. Tapi kalau alam semula jadi telah rosak, tidak ada tanah untuk dijadikan sebagai pertanian, tidak ada lagi pokok-pokok untuk menampan dan menyimpan air, apa yang akan kita wariskan kepada mereka? Sebab itu di negara-negara lain, mereka sampai pada satu tahap sayangi sungguh sungai, sayangi sungguh alam sekitar. Kerana apa? Mereka telah kehilangan satu ketika dahulu. Sebab itu mereka sebutkan, Ustaz Datuk sebutkan tadi, mereka sangat menjaganya sekarang. Kita jangan sampai jadi macam itu sampai berpuluh tahun yang akan datang baru nak memeliharanya. Daripada sekarang, sayangilah alam kita. Ia adalah anugerah terindah buat kita. Wallahu a'lam. Para hadirin sekalian, jika alam mampu menulis warkah kepada manusia, mudah-mudahan malam ini kita telah membaca segala isi hati yang ingin disampaikan oleh alam buat tatapan kita. Mudah-mudahan kita mampu menjawab dan membalas warkah alam, tetapi bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang segera. Terima kasih kepada barisan panelis yang membicarakan topik warkah alam buat khalifah. Saya bersaadah Datuk Dr. Badli Shah Alauddin, yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas, dan terima kasih kepada penganjur Tenaga Nasional Berhad dan Universiti Tenaga Nasional, Pejabat Agama Islam Daerah Muazzam Shah. Terima kasih kepada seluruh tetamu-tetamu yang hadir ke Dewan Tan Sri Jamaluddin Jarjis Unit 10 pada malam ini, dan terima kasih juga penonton-penonton yang mengikuti di TV1 dan juga siaran Facebook, dan juga sudi memberi komentar terhadap topik yang diulas dan dikupas begitu ramai sekali saya difahamkan pada malam ini memberi